Assalamualaikum geng kebun. Seronok hari ni dapat tuai 2 jenis limau dan buah markisa. Yang menyeronokkan tu sebab ketiga-tiga buah ni kali ni saiznya lebih besar dari biasa. Baik, bagi yang bertanya, Kak Tin, kat sana tu tak ada kera dan monyet ke? Depan tempat bos kebun ambil markisa ni, satu kebun yang terbiar tapi di dalamnya ada dusun buah-buahan. Di situ monyet selalu datang. Tak berani juga nak cakap, tapi setakat ni monyet-monyet tu tak masuk ke kebun kami. Kami hanya mampu berdoa dan minta Allah lindungi kebun kami ni. Waktu pokok markisa ni merambat sampai keluar pagar kebun, saya dan bos kebun tawakal aja, berserah kalau ada rezeki kami adalah. Buah limau Bali Sangkis yang kami tuai hari ni juga saiznya lebih besar dari biasa. Limau Bali Sangkis atau limau Haji Dollah atau limau combi ni biasanya perlu disimpan sehari 2 sebelum makan. Barulah dapat rasa yang lebih manis dan juicy. Ketiga-tiga tuaian hari ni dah ada yang menempah. Pembeli buah-buah yang dituai hari ni katanya limau Bali Sangkis dan limau kasturi ni dia buat acar limau. Pernah diberinya sebekas acar limau ni kepada saya. Rasanya memang sangat sedap. Katanya bukan setakat 2 limau ni, lemon dan limau purut juga boleh dibuat acar limau. Alhamdulillah.